Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang kaji subtopik sumbangan khalifah dalam kerajaan Umayyah. Untuk memudahkan anak-anak untuk mengingat sumbangan setiap khalifah, saya telah pun menghasilkan satu visual yang melambangkan sumbangan setiap khalifah dalam kerajaan Umayyah. Baiklah, seperti sedia maklum, kerajaan Umayyah terdapat 4 orang khalifah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Kita fokus dahulu kepada sumbangan Muawiyah. Fokus visual yang pertama iaitu signboard yang tertulis perkataan Damsyik. Ini menunjukkan bahawa beliau telah pun menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Baiklah, visual yang kedua adalah gambar post office dan juga seekor kuda. Ini menunjukkan bahawa beliau telah pun mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Visual yang seterusnya adalah laut. Ini menunjukkan bahawa beliau telah pun memperkasa armada laut. Seterusnya, kita beralih kepada visual yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Fokus kepada signboard yang tertulis perkataan Arab. Ini menunjukkan bahawa beliau telah pun menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Seterusnya adalah gambar sebuah bas. Ini menunjukkan bahawa beliau telah menaik taraf sistem pengangkutan awam dan perkhidmatan pos. Seterusnya, kita beralih pula kepada khalifah yang ketiga iaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Fokus kepada gambar Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahawa beliau telah memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Seterusnya, fokus kepada visual bangunan-bangunan yang cantik dengan seni bina Islam. Ini menunjukkan bahawa beliau telah menggalakkan pembinaan bangunan bercirikan seni bina Islam. Kita beralih pula kepada khalifah yang keempat iaitu Umar bin Abdul Aziz. Visual yang pertama yang kita lihat adalah gambar hospital. Ini menunjukkan bahawa beliau telah menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital. Dan visual yang kedua dalam gambar ini adalah transit house. Ini menunjukkan bahawa beliau telah membina rumah transit untuk para pedagang. Inilah gambaran keseluruhan sumbangan setiap khalifah dalam kerajaan Umayyah. Andai dalam SPM, anak-anak tidak ingat pos berkuda siapa yang buat, hospital siapa yang bina, jangan risau, anak-anak perlu tulis semua sumbangan khalifah kerana pemeriksa akan cari jawapan yang betul sahaja untuk diberikan markah. Tulislah 3, tulislah 5, tulislah 8, tulislah 10. InsyaAllah ada markah untuk anak-anak. Semoga visual ini membantu anak-anak dalam mengulang kaji. Terima kasih. Road to A+ Pendidikan Islam.